hanya dicadangkan bulan Mei 2024. Kita sekarang ini bulan Julai 2026, baru 2 tahun dah ada letter of intent. Tak ada satu projek sebesar ini. Pulau Pinang mengambil masa 30 tahun untuk realisasikan projek LRT ini. Dicadangkan tahun 95. Johor ni pintu masuk utama untuk pelancong. Adakah keadaan mendesak ni, tidakkah Johor dilihat sebagai satu prioriti kalau kerajaan pun sudah bersedia nak melabur 10 bilion ini? Jadi saya minta pendirian daripada kementerian dan kerajaan. Terima kasih. Bila akan dimulakan ERT? Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya rasa kita kena objektif dan juga adil dalam penilaian ini. Yang pertamanya, Yang Berhormat Aitam sendiri pernah menjadi Menteri Pengangkutan selama 31 bulan daripada bulan Mac 2020 hingga Oktober 2022. Projek ERT ketika itu belum dicadangkan. Okay? Saya rasa itu satu fakta yang perlu kita terima. Projek ERT ini hanya dimulakan pada tahun 2024 melalui satu surat daripada Kerajaan Negeri Johor bertarikh 23 Mei. Kerana sebelum itu, projek yang dicadangkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk penyuraian trafik ATS Link ialah menggunakan BRT, Iskandar Region, BRT. Jadi kita hanya mengambil alih di peringkat Kementerian Pengangkutan sebab BRT itu adalah di peringkat EDA yang dilaksanakan oleh EDA. Kementerian Ekonomi hanya membatalkan projek itu pada tahun 2024 dan diserahkan kepada Kementerian Pengangkutan untuk dilaksanakan satu sistem baru. Dan sistem baru yang dicadangkan oleh Kerajaan Negeri pada bulan Mei 2024 telah pun dipersetujui oleh Kementerian Pengangkutan untuk dilaksanakan. Ya. Jadi apabila kita ambil alih, sudah tentu kita merujuk kepada Jemaah Menteri dan membuat laporan oleh pihak MRT Corp bagaimana dilaksanakan. Jadi selepas itu, Jemaah Menteri memutuskan supaya projek ini diserahkan kepada UKAS untuk mendapatkan RFP daripada syarikat-syarikat yang berminat. Jadi setelah penilaian dibuat, ada beberapa syarikat masuk tender tersebut dan mendapati bahawa memang dari segi daya saingnya kurang. Memang kerajaan perlu menampung. Kita tahu kerajaan perlu menampung. Dan peringkat Kementerian Pengangkutan bersedia mengatakan bahawa boleh sebahagiannya, sekurang-kurangnya sebahagiannya menggunakan DE. Jadi saya harap, Yang Berhormat, jangan ada prasangka mengapa Pulau Pinang boleh, Johor tak boleh. Kebanyakan projek DE di bawah Kementerian Pengangkutan, Yang Berhormat sendiri tahu. Di bawah Kementerian Pengangkutan, projek-projek DE yang paling besar ialah kepada negeri Johor. Daripada RMK 12, hampir 70% peruntukan DE di bawah Kementerian Pengangkutan adalah untuk negeri Johor. Yang paling besar, landasan kereta api berkembang, Gemas ke Johor Baru, 10 bilion. ATS Link, DE, 6.1 bilion. 16 bilion DE adalah untuk negeri Johor. Jadi, kita juga kena seimbang, adil kepada negeri lain. Nanti Sabah pula kata, mengapa DE Kementerian Pengangkutan tak pergi Sabah? Kelantan pun ada keperluan untuk DE, negeri-negeri lain pun ada. Jadi kita lihat apa mekanisme yang paling besar, yang paling penting boleh dilaksanakan. Tetapi saya tak menolak cadangan daripada Yang Berhormat. Saya faham Yang Berhormat apa yang dikatakan. Kita nak percepatkan. Saya pun nak cepat. Saya pun nak cepat bahawa ada satu sistem penyuraian yang baik untuk Johor Bahru. Tetapi sementara kita belum dapat melaksanakan projek itu kerana dia akan mengambil masa beberapa tahun, ada langkah-langkah mitigasi yang lain yang akan dibuat. Tetapi Yang Berhormat, kita akan mempunyai komitmen bahawa projek ini mesti dijalankan dengan secepat mungkin. Mana-mana satu projek sebesar ini, bayangkan, hanya dicadangkan bulan Mei 2024. Kita sekarang ini bulan Julai 2026, baru 2 tahun dah ada letter of intent. Tak ada satu projek sebesar ini. Pulau Pinang mengambil masa 30 tahun untuk realisasikan projek LRT ini. Dicadangkan tahun 95. Lepas itu ada Public Transport Master Plan 2013, baru sekarang dilaksanakan. Jadi untuk Johor Bahru, kita akan cuba sedaya upaya mempercepatkan, dan Kerajaan Madani sudah tentu akan terus memberikan perhatian yang besar kepada keperluan pengangkutan awam di negeri Johor dan juga di negeri-negeri lain. Terima kasih.